Cakap pemaju ni, sorry nak cakap lah, pemaju setan. Dia bukan binatang ni, dia setan. Kau buat salah, itu sebabnya kau takut sebenarnya. Maju ataupun sekarang ni, yang kita punya pemimpin ni semua tak guna. Bila cakap tak guna, korang terasa pula. Memang kau tak guna pun. Pemimpin tak guna. Yang berkuasa semua tak guna. Perangai lebih teruk daripada binatang. Binatang pun lagi elok lah daripada korang. Takut sangat ke? Korang takut sangat ke bila rakyat Malaysia ni tahu apa yang sebenarnya korang buat dekat kita orang ni semua? Ha? Bukan kat tempat kita orang je tau. Tak lama lagi kat semua tempat akan jadi macam ni. Tak sabar. Diorang memang tak sabar nak menghancurkan. Perempuan yang datang pagi tadi tu pun, kau pun sekadar orang tukar kau je selit dekat situ. Lepas tu kau pandai-pandai pergi buat keputusan kan. Konon-konon kita orang dah tak boleh stay, kita orang dah tak boleh apa kan. Menanggunglah kat situ Pakai tudung, make sure ada syahadah lagi dekat situ. Perangai kau tu bukan macam perangai orang Islam pun. Dari mana ini adalah kampung Sungai Baru. Tempat orang Melayu diorang buat macam ni. Yang kita tengah fight dekat mahkamah, sepatutnya benda kalau bertindih dengan saman yang kita tengah hantar, sepatutnya diorang kena stop buat benda-benda ni. Dan kalau nak tahu, ini masih lagi hak penduduk. Ini masih hak penduduk, bukan hak diorang pun. Jangan tanya pasal Menteri Melayu. Ini semua Menteri Melayu aku tak tahu kat mana. Melayu ke tak Melayu diorang sebenarnya. Orang Melayu kena macam ni, jadi macam ni, korang buat apa? Korang tengok je ke? Korang berkuasa kat atas sana, korang jadi pemimpin, korang buat apa? Tengok je kemusnahan orang Melayu, tempat orang Melayu.